Bermula RM39.90, korang boleh berbuka puasa sepuasnya dekat Bangi ni. Makanan yang ada pun tak relax korang. Lauk-lauk kampung ada, kuih muih ada, live cooking pun ada. Weh, kat mana pula ni, Ena? Ini bahagian bakar-bakar dorang. Korang tengoklah macam-macam binatang ada ya. Ada ikan kembung dan cencaru bakar, ada kambing tempayaki, ada ayam, udang dan soto ala-ala Portugis. Sate pun ada, wak, macam-macam jenis ada, unlimited. Yang pasti bahagian live cooking ni kalau habis je dorang akan top up sampai stok habis. Ruang colik kat bahagian live cooking ni pun ada, wak, macam-macam gorengan ada, ikutlah selera masing-masing. Tapi beringat jangan membazir tau. Untuk kuah, sos, sambal dan adik-beradik depa ni korang boleh ambil kat bahagian sini. Dan macam kat bazar Ena tengok, siap ada murtabak, roti canai, roti dan boleh kunyah semua ni sebanyak mana yang korang nak. Yang kat belah dalam ni pula ada ruang lauk-lauk kampung, ada ikan patin tempoyak, sup tulang berempah, ada ayam tak sembang kari dalam kuali, ada pilihan keluarga sambal. Ni sambal Jawa ada, sambal ikan bili petai pun ada. Sayur-sayuran ada, ulat-ulaman ada, nak kunyah mimi pun ada juga tau. Yang kat bahagian depan ni pula ada kuih muih kampung moden, puding, kurma, buah-buahan tempatan, segala jenis ulam, kerabu, pecal, bubur dan macam-macam lagi lah. Minuman pun korang tengoklah ada pelbagai jenis ya. Nak yang dalam balang pun ada, nak yang panas pun ada. Banyakkan makanan yang ada. Apa lagi buat tempahan sekarang? Sebab sampai 18 Februari saja korang akan dapat harga seperti dalam video. Lepas pada tu harga kembali kepada asal. Memang marem weh.